Satu penjelasan muktamad mengenai jadual pembayaran sumbangan tunai rahmah fasa ketiga telah dikeluarkan bagi menjawab kekeliruan orang awam. Makluman ini melibatkan seluruh penerima serta pemohon skim bantuan persekutuan tersebut di seluruh negara. Penjelasan ini amat penting pada masa sekarang kerana terdapat banyak maklumat yang tidak sahih yang tular di pelbagai platform media sosial sehingga menimbulkan pertanyaan dalam kalangan masyarakat. Intipati pengumuman ini adalah untuk mengesahkan garis masa rasmi bagi proses pengagihan dana sumbangan tunai rahmah fasa ketiga untuk tahun ini. Pihak berkuasa menegaskan bahawa tiada sebarang perubahan jadual atau pelaksanaan bayaran yang dipercepatkan bagi fasa ini. Tujuan kenyataan ini dibuat adalah untuk menetapkan status pembayaran mengikut jadual asal yang telah dirancang sejak peringkat awal bagi mengelakkan kekeliruan. Impak daripada ketetapan ini bermakna para penerima tidak akan menerima sebarang suntikan dana bantuan ini dalam masa terdekat untuk persiapan musim perayaan. Kriteria kelayakan dan peraturan pengagihan bagi fasa ketiga ini kekal tertakluk kepada kumpulan penerima sedia ada serta pemohon baharu yang memenuhi syarat. Laporan ini secara jelas mengesahkan bahawa tiada pembayaran akan dibuat kepada mana-mana kategori penerima dalam bulan Mei maupun bulan Jun. Bantuan fasa ketiga ini juga disahkan tidak akan diawalkan untuk mana-mana kumpulan masyarakat bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha, Pesta Keamatan maupun Hari Gawai. Kitaran sistem pengagihan bantuan akan mengekalkan jarak masa yang seimbang antara fasa kedua, fasa ketiga, dan fasa keempat yang bakal berlangsung kemudian. Bagi memastikan maklumat profil adalah tepat dalam sistem, tindakan segera diperlukan daripada kumpulan individu tertentu yang mengalami perubahan maklumat pribadi. Golongan sasar yang wajib melakukan kemaskini data adalah mereka yang mempunyai pertambahan bilangan anak atau mengalami perubahan status perkahwinan. Urusan kemaskini profil, pendaftaran permohonan baharu, serta proses rayuan bagi pemohon yang gagal mesti dihantar secara rasmi sebelum tempoh urusan tersebut ditutup. Sekiranya proses pengemaskinian maklumat penting ini dibuat selepas tarik tutup yang telah ditetapkan, perubahan maklumat tersebut hanya akan diambil kira dan memberi kesan untuk urusan pembayaran fasa keempat sahaja. Beberapa tarikh akhir dan jangkaan masa pembayaran perlu diambil perhatian sepenuhnya oleh semua pihak yang terlibat. Tarikh paling utama ialah pada 15 Jun yang merupakan tarikh tutup rasmi bagi semua urusan permohonan baharu, kemaskini maklumat profil, dan penghantaran dokumen rayuan. Seterusnya, jangkaan tarikh pembayaran fasa ketiga disahkan sepenuhnya tidak akan berlaku dalam bulan Mei atau bulan Jun. Sekiranya pihak kerajaan memutuskan untuk mempercepatkan agihan, bayaran paling awal hanya akan mula disalurkan pada penghujung bulan Julai. Manakala mengikut jadual asal fasa yang telah ditetapkan, proses pembayaran penuh fasa ketiga ini akan dilaksanakan dalam bulan Ogos. Sebagai rumusan, perkara paling penting yang perlu difahami oleh orang awam adalah ketiadaan pembayaran sumbangan tunai rahmah fasa ketiga dalam bulan Mei dan Jun, di mana tarikh agihan rasmi dijangka pada penghujung bulan Julai atau bulan Ogos. Tindakan yang perlu diambil oleh penonton sekarang adalah menghentikan sebarang penantian bayaran awal sempena perayaan dan segera melakukan kemaskini maklumat penting sebelum 15 Jun. Sila pastikan anda mengikuti saluran rasmi kerajaan untuk mendapatkan status kelulusan muktahir selepas tempoh permohonan ditutup. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum.